Video ni khas untuk orang yang rasa diri dia perfectionist. Nak semua sempurna baru nak mula. Itu sikap orang perfectionist. Sejujurnya itu cara halus untuk ke arah sikap suka bertangguh. Padahal sebenarnya takut. Takut gagal, takut nampak lemah, takut hasil tak cukup bagus. Tapi kan, kalau kita nak tunggu sempurna, kita tak akan mula sampai bila-bila. Kejayaan bukan datang bila kita tahu semua perkara. Ia akan datang bila kita bermula dan kita belajar daripada kesilapan. Kesilapan yang kita lakukan, kita baiki along the way. Kalau kita tunggu masa sesuai untuk kita mula, end up sebenarnya kita akan berdiri di tempat yang sama tanpa ada apa-apa perubahan. Jadi hari ni jangan tunggu sempurna baru nak mula. Mulakan je. Kejayaan tak datang daripada kesempurnaan, tetapi daripada tindakan yang kita ambil.